Bagi menyokong agenda peralihan tenaga negara pula, 150 juta ringgit disediakan. Projek penjanaan solar berskala besar dilaksanakan dengan kapasiti 2 gigawatt di bawah LAS 6 melibatkan pelaburan swasta 6 bilion ringgit. GLIC GLC menggerakkan pelaburan 16.5 bilion ringgit untuk tahun 2026. Umpamanya UAM Lestra membangunkan ladang solar di Segamat, Melaka dan Selangor serta bekerjasama dengan PLAS berperluas kemudahan pengecasan EV. CRES Corporate Renewable Energy Scheme dijangka menjana pelaburan 3.5 bilion ringgit dan akan menjana tenaga 500 megawatt. Cukai karbon diperkenalkan mulai tahun depan dengan tumpuan awal kepada sektor besi, keluli serta tenaga selain penggubalan RUU perubahan iklim negara. Sistem pengairan tersier fasa 1 projek tanaman padi 5 musim 2 tahun di kawasan Mada telah pun siap. Fasa berikutnya akan siap secara berperingkat sehingga suku kedua 2030. Projek pemindahan air Jeniang akan mula dilaksanakan dengan kos 1.28 bilion ringgit. Sejak 2024, Kerajaan Madani bekerjasama dengan semua kerajaan negeri untuk memanfaatkan tanah bagi projek pertanian. Umpamanya bawang di Perak, kerang di Melaka, lembu di Pahang, biri-biri pedaging di Johor. Kerjasama diperhebat dengan peruntukan 300 juta ringgit antaranya bagi menyokong tanaman jagung bijian, aquaculture serta aktiviti padi di Sabah dan Sarawak. Kepada usahawan tani, Agrobank menyediakan pembiayaan 1.1 bilion ringgit. Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk projek baru, pengeluaran bahan makanan dan galakkan cukai otomasi sektor pertanian turut diperluas. Kepada pesawah, subsidi pertanian tertinggi dalam sejarah disediakan berjumlah 2.62 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi harga padi, tanaman padi, baja, benih dan insentif pengeluaran padi. Bermula tahun ini, kadar insentif pembajakan dan insentif racun dinaikkan masing-masing kepada RM160 dan RM300 sehektar semusim. Kerajaan juga memperkenalkan insentif penuaian padi RM50 sehektar semusim. Bermakna setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 sehektar bagi setiap musim. Nelayan, allowance sara hidup nelayan sehingga RM300 sebulan dan insentif hasil tangkapan diberikan dengan peruntukan RM160 juta. Kerajaan tetap mengekalkan diesel bersubsidi RM1.65 seliter khusus untuk nelayan. RM20 juta untuk nelayan menaikkan taraf vessel bagi mengurangkan kebergantungan tekong dan kru asing. RM55 juta menyokong pengusaha buah-buahan tempatan seperti nanas di Sarawak, durian Belanda, jambu air dan limau besar. Kementerian Pertahanan menerima RM21.7 bilion. Kementerian Dalam Negeri RM21.2 bilion. Seperti diungkap dalam hikmah klasik tamadun Cina Purba. Yuan Si Wei Si Je Yu Bei Wu Huan. Ini kewaspadaan. Dalam damai kita wajib berwaspada Menteri Pengangkutan. Dan dalam damai kita berwaspada akan ancaman dan mara bahaya. Ini dalam catatan musim bunga Zujuan. Baik. Ini hanya keperluan kesiapsiagaan, jangan alpa, terutama negara maritim dengan segala permasalahan di kawasan, apalagi rantau ini menjadi tempat persaingan kuasa-kuasa besar. Maka kesiapsiagaan ditingkatkan dengan menyelenggara dan memberi aset baru RM6 bilion. Medium, short and very short range air defense, 2 buah multi-role support ship, 10 kenderaan Malbat. Aset PDRM pula diselenggara dengan
1 bilion ringgit untuk persiapan kemudahan bagi anggota. Tapi perolehan baru termasuk 100 buah pickup 4x4 untuk risikan dan operasi PDRM, 4 bot ronda fast patrol vessel marine, pesawat udara maritime surveillance aircraft APMM, fasiliti badan beruniform dinaik taraf dan dibina dengan kos 1.5 bilion ringgit, antaranya Ibu Pejabat Kontingen Sarawak, Kompleks APMM Tok Bali Kelantan, Kompleks Zon Maritim Kudat Sabah, Pusat Latihan Artileri Camp Said Sirajuddin Gebas Negeri Sembilan. Bagi meningkatkan keselamatan kawasan pantai timur Sabah, pelantar laut Tun Sharifah Rodhiah akan digantikan dengan sebuah multi-purpose command platform baru. Syarikat yang dianugerahkan kontrak perolehan MINDEF diwajibkan untuk menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran di bawah program Protege, dan kini skop diperluas untuk memberi latihan sijil dan diploma kepada anggota ATM sebelum bersara. KPS telah menghalang masuk lebih 10,000 warga asing dan menyita barangan tidak sah. Bagi memenuhi 220 keperluan tenaga kerja KPS, keutamaan diberikan untuk melantik veteran tentera bagi kesiapsiagaan penuh. Tan Sri Ketua, buli ini jenayah senyap yang mesti didoktahkan. Sama ada di sekolah, universiti, tempat kerja, alam maya, telah membunuh potensi, menanam trauma berpanjangan, malah sehingga meragut nyawa. Maka kita bersetuju membentangkan RUU Anti-Bully 2025 pada sesi mesyuarat ini juga. Terkait isu skam dan ancaman cyber, RUU jenayah cyber akan digubal bagi menangani jenayah cyber dengan lebih menyeluruh. NAKSA menubuhkan Pusat Pembangunan Keselamatan Cyber dan Kriptologi untuk melindungi kedaulatan digital negara. NSRC dikemudi secara langsung PDRM agar pengendalian kes penipuan kewangan lebih cekap dan pantas. Peranan D11 PDRM diperkasa dalam menangani jenayah seksual yang mengeksploitasi kanak-kanak di ruang cyber. Kita menghargai tindakan pantas NADMA menguruskan musibah banjir termasuk di Sabah baru-baru ini. Tanah runtuh juga yang meragut nyawa. Maka langkah segera diambil membangun semula IPG Kampus Gaya yang rosak dan daif dengan kos 220 juta ringgit. Saya turut luluskan 30 juta ringgit projek tempatan banjir fasa kedua dan segera membina semula suatu blok sekolah yang terkesan banjir di Indanam, Sabah. Tahun depan, NADMA dengan dana 460 juta ringgit bersiap sedia mendepani bencana. Ini termasuk menambah kemudahan tandas di 10 pusat pemindahan sementara yang juga boleh dimanfaat murid sekolah pada bila-bila masa. Sebagai persediaan menghadapi banjir, Kerajaan Persekutuan membenarkan semua kerajaan negeri menggunakan dana maris bagi memperoleh jambatan panel keluli bermodular Bailey Bridge dan melaksanakan kerja-kerja pembesaran longkang dan parit. SKMM menyediakan 210 juta ringgit untuk membangunkan sistem amaran awal bagi memperkukuh kesiapsiagaan bencana dan krisis. 2.2 bilion ringgit disediakan untuk meneruskan 43 projek rancangan tempatan banjir mengikut jadual, termasuk 12 RTB baru yang akan dilaksanakan tahun depan, termasuk RTB Sungai Temin Bata, Kubang Pasu, Kedah, Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Moyok, Sabah, RTB Sungai Buaya, Kuala Nerus, Terengganu, RTB Sungai Caah, Segamat, Johor. Ikhtiar melindungi khazanah flora dan fauna juga diteruskan dengan dana 250 juta ringgit, dana ecological fiscal transfer untuk menyokong kerajaan negeri memelihara alam. Kerajaan bersetuju 50 juta ringgit dan EFT disalurkan sebagai hasil kepada kerajaan negeri. 80 juta ringgit untuk 2,500 ranger community melindungi hutan kita, termasuk memanfaat pakar-pakaran lebih 1,000 orang asli dan hampir 700 veteran.
Pemeliharaan sungai, 300 juta ringgit untuk menyelenggara, merawat dan membersih sungai. Tekad 6, merapat kesenjangan mencipta peluang. 3.3 bilion ringgit disediakan untuk projek prasarana asas desa, termasuk membina dan membaiki jalan kampung, jalan perhubungan desa seperti pos Lenjang ke Kuala Jernang, pos Titum Lipis, Pahang, jalan Mengkapon Pitas Sabah, kampung Tok Adis ke kampung Banggul Terengganu, air bersih dan elektrik termasuk pemasangan panel solar hybrid di kampung kecil Sabah dan Sarawak, projek jambatan serta lampu jalan kampung termasuk memasang lampu cekap, tenaga dan solar, melengkapi infrastruktur asas termasuk menaik taraf jeti awam dan klinik kesihatan di Pulau Banggi. Pengurusan aset air berhad melabur 13 bilion ringgit untuk 5 tahun untuk melaksanakan loji rawatan air Langat 2, loji rawatan air Macang, Sungai Karangan dan Sidam Kiri, Kedah. Non-revenue water kebangsaan diteruskan dengan kos 3 bilion ringgit. Menggantikan paip usang sepanjang lebih 820 km di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan Selangor. 5G, 5G, kerajaan komited memastikan kedua-kedua rangkaian akan mencapai liputan 80% menjelang 2026 dan kemudahan yang lebih meluas. Agenda ekonomi Bumi Putera dipacu dengan pendekatan lebih terangkum melalui Putera 35. GLIC dan GLC terus melabur untuk pembangunan ekonomi Bumi Putera sambil memacu pertumbuhan menyeluruh untuk semua. 40 juta ringgit bagi mempercepat peningkatan skala syarikat Bumi Putera berpotensi tinggi. Susulan penyatuan Equinas dan PHB di bawah Yayasan Pelaburan Bumi Putera, Equinas akan membangunkan syarikat pelaburannya sehingga dapat disenaraikan dan diambil alih oleh PNB. Manakala PHB memperkukuh pemilikan strategik Bumi Putera dalam hartanah dan perniagaan utama. Kerajaan mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelum ini dengan menambah tanah reserve Melayu seluas 50 ekar di Bandar Malaysia, Sungai Besi. Petronas selaku pemilik tanah sedang merencana pelan pembangunan dan akan memulakan fasa pembangunan menjelang akhir 2026. Lapangan terbang Subang dan kawasan sekitar yang strategik untuk industri aeroangkasa. Projek pembesaran lapangan terbang dan kawasan sekitarnya hendaklah diterajui oleh kerajaan dan GLC bagi memastikan kepentingan nasional dan penyertaan Bumi Putera diutamakan.